Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan bahawa biarlah isteri ni memainkan peranan yang kekal. Tuan-tuan jadi mak dalam keadaan rumah sekarang. Tuan-tuan jagalah peranan. Make sure kata seluruh keluarga yang ada anak ni, besok tuan-tuan terima menantu, sumber komunikasi yang tak pernah terjejas adalah isteri, ibu. Dan ayah ni saya kata belajarlah sikit. Apa saja yang keputusan yang tuan-tuan nak sampaikan kepada anak-anak, nadanya tidak lagi perintah. Itu dia kena dalam bentuk nasihat. Dan diskusi lah kena dengar. Kena dengar. Saya fikir kata salah satu daripada yang paling saya belajar adalah kesilapan saya adalah kerana saya bercita-cita dulu masa muda. Saya memang nak anak saya sambung sampai PhD. Tak apalah, tahun 90-an saya ada fikiran nak sambung sampai PhD, tapi zaman berubah. Saya tak boleh gunakan anak saya untuk tebus impian saya yang tak tercapai. Sebab apa kan? Kita selalu berbangga dengan satu dua kes yang sangat-sangat outstanding. Seorang ayah bercita-cita nak jadi doktor, dia tak dapat jadi doktor. Dia dapat jadikan anak dia doktor. Jadi ayah ni penoreh getah je. Kita rasa sangat hebat kerana kisah seorang penoreh getah yang tak dapat melanjutkan pelajaran kerana zaman dia miskin, tapi dia terus toreh getah dan anak dia menjadi doktor. Maka dia influence fikiran kita dengan mengatakan satu pengalaman adalah majmuk, terguna pakai untuk semua orang. Ini masalah kan dalam news base setiap kali datang musim periksa dan setiap kali interview kenapa seorang doktor ni berjaya. Oh, dia kata mak ayah dia sangat garang. Bapa dia tak benarkan dia itu tak benar. Tapi tak boleh. Satu kisah pengalaman tak boleh terguna pakai untuk semua orang. Macam saya share dengan tuan-tuan juga. Tuan-tuan tengok mana yang sesuai untuk tuan-tuan ambil. Saya pun sebab tu kadang-kadang saya kata kat tuan-tuan, saya pun hanya berkongsi dengan tuan-tuan. Sesuai ataupun tidak. Jadi banyakkan kerana kita kagum kepada satu peristiwa. Kita anggap kita pun nak berada dalam peristiwa tersebut. Bahawa kita pernah bercita-cita untuk jadi juruterbang, tak dapat anak kita patut. Kita pernah. Saya pun lalui sebab saya nakkan sangat akademik tu. Saya nakkan akademik tu iaitu anak saya ni sambung PhD. Kerana saya sangat-sangat suka ke akademik. Tapi anak saya ada pilihan yang lain kerana dia tak membesar dalam zaman akademik itu hebat. Mereka membesar dalam zaman practicality. Sebab mereka tengoklah kawan mereka yang sambung degree. Dia pun anak kita pun dah evaluate lecturer dia. Dia bekerja dengan lecturer, doktor lecturer dengan quality lecturer yang menurun prestasi dia sekarang. Anak kita pun tahu, kata ayah, doktorate ni dah jadi macam sikit hari DIY jual. Ayah beli kat Shopee sikit hari. One day, macam tu lah. Maksudnya benda yang ayah letak value ni tak se-value itu dah pada zaman yang sedang kami lalui. Okey, ini tak seperti zaman yang kami lalui. So, saya dapat nasihatkan itu je lah untuk tuan-tuan faham bahawa bila tuan-tuan menjadi ayah, sukar bagi titik yang paling sukar adalah nak mengalihkan semua bentuk perintah kepada bentuk nasihat. Bila tuan-tuan jadi ibu, benda yang paling berat adalah tuan-tuan nak faham, perempuan nak faham adalah role perempuan untuk stabilkan dalam rumah ni dengan komunikasi yang sangat terurus. Kerana perempuan kawal komunikasi ni dengan baik. Jadi kalau ada cracking ni ibu boleh main peranan. Tapi saya pun risau juga pasal cracking banyak ibu yang cetus kan. Dia cetuskan cracking, balik dia suruh kita beli gam gajah. Dia cetuskan cracking, balik dia suruh kita beli jam gam gajah. Dia yang cetuskan cracking, balik kita kena plaster. Tak boleh lah. Rule tu kena clear lah. Kalau hari-hari kita duk plaster cracking, kita tak buat kerja kita pula. Iaitu untuk mempunyai ruang diskusi dengan anak. Asal jumpa anak je. Menyelesaikan masalah cracking yang diciptakan oleh ibu. Asal jumpa anak je, menciptakan keretakan yang dicipta oleh ibu. Tak boleh je. Ibu pun ada rasa macam tu je. Anak tak pernah terima nasihat. Ibu kata, macam mana peranan pun semua dekat anak kat dia. Nak menjaga stability pun dia, nak memberi nasihat pun dia. Saya ingat macam tu lah tuan. Saya ingat macam tu lah. Saya ada rasa juga, kata, ada banyak keluarga yang berjaya dia stereotip. Keluarganya baik, terjaga dan tersusun, lahirlah anak yang baik, terjaga, tersusun. Majoriti daripada keluarga terjaga, tersusun melahirkan anak problematik ni tak banyak. Tapi jumlah ni pun kecil. Rumus yang ada dalam masyarakat kita ni kebanyakan orang pendapatan kecil. Orang yang tak berada dalam rumus yang saya kata ni kan, mak ayah hidup stable, ekonomi stable, pendidikan stable, anak boleh pergi sekolah, pergi tuition apa semua stable, maka dia dapatlah menyambung stability. Tapi kumpulan kita ni yang tak stable ni banyak. Ayah bekerja, ibu bekerja, kewangan kurang, itu kurang, masa dengan anak pun kurang kan. Jadi stability ni tak banyak. Jadi kes-kes yang datang daripada yang tak stable ni yang menjadi begitu banyak. Jadi nasihat saya itu ajalah. Saya sampai sekarang lah tuan-tuan. Saya akan fikir, berapa hari dah saya tak telefon anak saya. Berapa hari dah saya tak mesej anak saya.
Dan saya bercakap dengan anak-anak saya ni dengan nada meminta bantuan. Saya tak pernah mengarahkan. Kalau nak apa-apa, boleh tolong ayah tak? Boleh tolong ayah. Saya sampai sekarang ni dengan ilham anak saya. Kalau saya nak besok dia datang kan, besok pagi boleh tolong ayah tak? Saya masih lagi bercakap tentang memuliakan anak-anak saya ni supaya mereka tahu. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang sangat-sangat berharga kerana mereka dihargai oleh bapa mereka. Supaya the first value yang dia orang belajar tu dalam hidup dia orang adalah dia valuable. Kenapa? Value tu diberi enforcement ataupun empowered by family dia sendiri. Saya masih guna, boleh minta tolong tak? Boleh minta tolong tak? Alhamdulillah, ilham anak yang baik. Sama lah dengan lain pun. Saya rasa macam selama saya hidup dengan merendah diri pada anak-anak, tak pernah lah saya rasa dia adalah satu kesilapan. Dan selama saya hidup dengan meminta jasa baik daripada anak-anak saya dalam semua perkara kerana saya memerlukan pertolongan mereka, saya tak pernah lah rasa perbuatan tersebut menghilangkan maruah saya sebagai seorang ayah. Okey, kalau ada tajuk lain tuan-tuan nak buat. Saya selalu ambil kira anak-anak dicoket. Sebab saya tak pernah jumpa, sebab saya tak faham anak-anak stable, anak-anak tuan-tuan hidup macam mana. Saya cuma ambil anak-anak di jalanan yang kita anggap berada dalam range yang paling buruk. Range yang paling buruk. Mostly sayang mak-mak mereka. Mostly sayang. Tapi ibu bukan teladan. Mostly sayang ayah-ayah mereka. Tapi ayah bukan teladan. Barulah saya nampak kata pentingnya role model tu. Ibu dan ayah tu menjadi teladan. Tapi kalau ibu dan ayah tu orang memaksa, ibu ayah tu orang mendesak, nampak sangat mak tu nak dia berjaya kerana mak nak bermegah-megah dengan kejayaan. Nampak sangat ayah tu nakkan dia capai sesuatu di atas tekanan dan paksaan. Dia akan menjadi rumit. Dia akan menjadi rumit. Tapi di jalanan memang gitu. Kerana ibu ayah bukan role model. Jadi sampai anak umur dia 13, 14. Kalau lelaki kan, dia boleh turun cari kerja dekat pasar dapat gaji 20-30 ribu. Teman lelaki yang boleh memberikan dia value yang mak ayah dia tak boleh bagi kan. Sebab dia anak-anak jalanan. Dia mula mengendong motor budak lelaki dan ikut teman lelaki dia. Teman lelaki boleh mengambil dia pergi hanya dalam sebulan pengenalannya. Di bawah jagaan seorang ibu 14 dan 15 tahun. Kerana ibu tak memainkan role model. Dia tak mainkan role model. Anak tak terasa kenapa dia perlu menangis bila dia kehilangan ibu ni. Dia tak boleh rasa. Jadi banyak kan yang 14-15 ni anak lelaki dah tinggal mak ayah. Dia keluar kerja kedai video game, kerja tempat biliar ke snooker atau barang pergi pasar ke meniaga apalah, penuh kan mudah cari jalan di tepi jalan untuk gaji RM30-40. Dan mereka pun orang miskin, dia pun tak harap dia dapat tempat yang elok. Dia pergi kat pasar mana-mana, bos bagi store, tidur kerja. Kemudian bila dia masuk dengan pengalaman yang tak cukup, dapat gaji RM5-20, kawan-kawan dia ajak keluar enjoy. Kemudian dia kena drug. Dia repeat the same circle. Ya, kemudian bila circle tu same, dia capai umur mak dia balik pada nasib umur mak dia. Mak dia ni balik pada nasib nenek dia dulu. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan value yang kita bina. It's not money, value untuk buat kalaupun kita bukan ayah kepada anak kita dihormati kerana kita telah memberikan dia satu layanan yang baik. Kalaupun bukan value tu, kalaupun bukan. Dan anak kita ni, kalaupun dia bukan anak kita telah memberikan layanan yang sangat baik kepada dia kerana kita menghargai dia tumbuh sebagai seorang manusia. Saya fikir kata itu je lah yang boleh saya jelaskan. Ahmad Abdul lecturer kata apa? Saya tak tengok posting awak dekat atas. Saya cuba nampak kat awak punya. Saya scroll pun tak jumpa. Saya cuma kata lecturer saya. Matthew datang hari. Amin saya dah tak jumpa dah. Kalau saya rasa kalau untuk Amin sekarang ni yang berusia 20-an, 30-an mungkin coket dah jadi kecil untuk dia lah. Kalau dia main pun mungkin permainan dia dah besar. Dia tak akan balik ke coket kerana skill kehidupan di coket ni kecil. Anak-anak coket ni kalau dia besar, dia tinggalkan coket sebab skill kehidupan coket ni kecil. Berarti gaji paling tinggi boleh dapat RM40.
RM50. Anak-anak coket tak maulah benda macam ni. Sebab itulah skil gaji yang mak ayah mereka dapat tu, mereka keluar bermain dalam padang yang lebih besar. Saya adik-beradik 7 orang. Saya anak yang ketiga. Safura, saya adik-beradik 7 orang, saya anak yang ketiga. Kami ada 1, 2, 3 lelaki, 4 perempuan. Amin, kutuk kanah. Amin, doa kutuk kanah supaya amin. Dalam cerita, saya tak ingat anekdot jalanan ke pasar. Satu budak yang saya jumpa pada tahun 2005 ketika buat dokumentari pelacuran di Coket.